Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah untuk program serahan kotak infak kepada wakil-wakil dan juga penghulu-penghulu mukim untuk diagihkan kepada penerima tetap bulanan Muzeum Malaysia untuk kawasan Pasir Putih. Jadi diharapkan kotak infak ini sedikit sebanyak dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima tetap bulanan Muslim Malaysia. Saya ucapkan terima kasihlah kepada NGO kerana mari hantar barang untuk penerima 3 orang di Kapal Jelong untuk setahun. Assalamualaikum. Loh, kepada dia ambil gambar lah. Ambil gambar atas saya tak apa. Kita ambil gambar dengan dia. Ambil gambar sekali dengan dia, lepas tu atas saya. Setiap bulan, awal bulan lah. Awal bulan untuk dia. Untuk 2 orang tu lah. Selama setahun. Terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana dapat memberi sedikit sumbangan kepada anak mukim saya yang dalam keadaan serba kekurangan lah. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda mungkin program ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.